Kita selalu dengar tentang keistimewaan untuk solat malam, terutamanya di 1/3 malam yang terakhir. Tapi ramai orang tanya saya, macam mana nak kira 1/3 malam terakhir tu? Bila sebenarnya waktu tu? Jadi jom kita buat ilustrasi kiraan yang mudah. Secara ringkasnya, malam bermula apabila masuknya solat maghrib, betul? Waktu maghrib. Jadi, kita kirakannya berapa jam daripada maghrib hingga subuh. Kemudian bahagi dengan 3. Bahagian yang terakhir tu, yang itulah 1/3 malam yang terakhir. Contoh mudah. Kalau maghrib pukul 7 malam katakan dan subuh pula pukul 5 pagi. Jumlah malam kat situ ialah 10 jam. Sekarang kita bahagi dengan 3, so lebih kurang plus minus 3 jam setiap bahagian. Maksudnya 1/3 malam terakhir bermula daripada pukul 2 pagi hingga waktu subuh pukul 5 pagi. Itu contohlah. Anda nak dapat kiraan yang lebih tepat, kena tengok di waktu anda, di tempat anda, waktu maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa dan buat kiraan macam saya ajar tadi. Sahabat-sahabat, itulah waktu Allah yang sangat hampir dengan hamba-Nya. Pintu doa terbuka luas dan Allah sedang menunggu kita untuk mencari keampunan. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan lepaskan peluang ini untuk bangkit dan beribadat di 1/3 malam terakhir. Anda belajar story ini? Kalau ya, komen "Jom Tahajud" dan follow saya.